Sekarang ni tak susah pun untuk tuan-puan miliki emas fizikal di Public Gold. Ada 3 cara mudah untuk tuan-puan dapatkan emas fizikal daripada item 0.5 gram sampailah yang paling besar 1 kilogram emas. Jom Aisyah explain satu persatu. Boleh tengok video ni sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Untuk item emas yang kecil iaitu item emas yang beratnya 21 gram dan ke bawah. Contoh item 20 gram gold bar, 10 gram, 1 gram, 1 dinar, 5 gram dan seterusnya. Cara nak keluarkannya macam mana? Yang pertama, tuan-puan boleh terus request sahaja gap withdrawal daripada akaun emas Gap Public Gold. Sangat-sangat mudah, duduk dekat rumah request sahaja daripada aplikasi Public Gold dan tunggu sahaja emas sampai di rumah tuan-puan dengan senyuman. Cara yang kedua, tuan-puan boleh terus pergi sahaja ke mana-mana Gold ATM Public Gold. Sekarang ni dah ada lebih 100 Gold ATM di seluruh Malaysia dan Indonesia. Tuan-puan boleh terus request untuk withdraw terus daripada Gold ATM ini ataupun nak beli direct dekat Gold ATM pun boleh, ikut kepada preference tuan-puan sendiri. Manakala untuk item emas yang lebih besar, contohnya seperti 100 gram, 10 dinar ataupun 250 gram, 1 kilogram, caranya mudah saja. Tuan-puan boleh terus sahaja beli melalui aplikasi Public Gold, set appointment untuk ambil emas dan terus boleh collect emas dekat mana-mana cawangan yang berdekatan dengan tuan-puan. Dan cara yang ketiga, yang paling mudah, jika tuan-puan ada modal yang besar, tuan-puan nak beli terus emas 100 gram ini di Gold ATM Public Gold pun boleh saja. Tak ada masalah. Tak perlu withdraw daripada akaun Gap. Kita nak beli terus emas fizikal bergantung kepada stok yang ada di Gold ATM tersebut. Biasanya Gold ATM yang menyediakan item emas yang besar disediakan di setiap cawangan Public Gold termasuk di Menara Public Gold. Ada satu ruangan khas untuk Gold ATM yang mana di dalam ruangan tersebut ada 11 buah Gold ATM. So nampak tak sekarang ni sangat-sangat mudah untuk tuan-puan miliki emas fizikal. Lebih lagi bila tuan-puan jadi penyimpan emas Public Gold. Boleh simpan emas kita dengan peace of mind. Nak simpan dalam akaun Gap boleh. Nak terus dapatkan emas fizikal pun boleh. Bergantung kepada pilihan kita sendiri. Jadi untuk tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, jom Aisyah bantu. Boleh tengok pin video Aisyah atau isi beg biru dekat bawah ni. Nanti saya akan hubungi tuan-puan. Untuk tuan-puan yang nak belajar lebih banyak tentang ilmu emas dan keuangan, jangan lupa follow Aisyah rapat-rapat. Berbaloi ke simpan emas ni? Mestilah berbaloi.